Tengok ni weh, aku join nyanyi-nyanyi atas kapal dengan geng-geng baru. Sumpah happening sekali, cok. Sambungan perjalanan aku 6 hari berlayar menuju ke Bandanai rapat yang keempat. Let's go. Hari ketiga atas kapal dan time ni aku tengah siap-siapkan diri untuk pergi solat Jumaat tau. Selama berlayar aku tinggalkan beg aku semua dekat tepi tangga ni sekali dengan beg-beg pakcik-pakcik aku jumpa masa kat Jakarta. Memang baik sekali tau diorang, kadang-kadang jaga, kadang-kadang aku tapi lebih dengan diorang lah. Okey, siap sudah. Ayo, sudah excited sekali 2 kali 3 kali aku nak dapat vibe solat Jumaat atas kapal ni, cok. Benda yang jarang berlaku dalam hidup aku selama 19 tahun setengah ni tau. Aku sampai musola rupa-rupanya lambat dah weh. Tengok ni penuh sekali, full ni furniture, umat manusia sampai keluar-luar melimpah dah, nampak tak? Tapi Alhamdulillah rezeki anak-anak single ni dapat juga masuk dalam ni. Tengok aku duduk baik-baik je tau. And then Alhamdulillah selesai sudah berjumatan. Bagi aku ni antara pengalaman yang terbaik yang aku lalui lah, momen solat Jumaat atas kapal laut kau. Lepas tu boleh lah layan pemandangan air laut kat luar ni. Sumpah tenang, aman, makmur, sentosa, sejahtera selamanya di sini, cok. Dengan angin super-super bahasa lagi, full sedap weh macam wai. Time ni juga aku sebenarnya jumpa dengan geng baru yang sebaya lah, boleh ajak-ajak lepak. Nama dia Yano, dia on the way nak pergi Ambon juga. And then lepas sembang-sembang aku pun kembali semula masuk ke katil hospital ni lah, duduk sambung tidur lagi, bosan goblok. Tak tahu nak buat apa dah ni weh, dah buntu. Macam-macam aku dah cuba lakukan untuk hilangkan kebosanan ini macam wai. Penat dah aku dengan lipas semua segala macam. Petang tu barulah aku bangun daripada tidur, aku nak keluar tengok santet, tapi santetnya dah habis macam wai. Lambat sangat aku goblok, tak tunggu langsung lah matahari ni. Tapi malam ni best sangat tau. Aku ada jumpa dengan geng-geng jamming nyanyi atas ni, seri best kali 2 kali 3 kali. Malam ketiga baru ada jumpa. Malam 1 kedua tu diorang tak ada lagi kot. Nyanyi ramai-ramai time ni, memang syok lah. Suasana yang sangat-sangat happening atas kapal, nyanyi ramai-ramai. Walaupun aku tak tahu kadang-kadang lagu yang diorang nyanyi kan, tapi momen kebersamaan itu yang paling mahal. Time ni aku jumpa semula dengan Yano, member aku pun dia lepak sini sekali, tambah lagi yang geng baru. Ada Jalko, Bang Rio sama Mas Isa. Malam tu aku just lepak sini sembang-sembangan diorang lama juga tau, sampai pagi. Ini je lah hiburan yang ada, tak ada benda yang lain, jadi best lah. Berbagi-bagi juga duit Malaysia dekat kawan-kawan baru ni. Sumpah nak MDN dia seronok sesangat tau. Aku pun rasa senang je hati. Lepas lama lepak kat luar ni, aku masuk semula dekat tangga aku lah. Tiba-tiba kat sini ada orang buat khidmat bekam pula, cok. Random gila masalahnya. Sumpah Nam Daniel banyak kejutan weh dalam kapal ni, macam hari jadi juga. Tengok ni cok, ada juga penontonnya tengah duduk menonton bekam je macam weh. Ini membuktikan bahawa semua orang tengah bosan dalam kapal ni goblok. Okay, and then subuh tu kita orang pun dah sampai di tempat transit yang kedua, iaitu Kota Makassar. Macam biasalah kat sini pun aku keluar juga jalan-jalan. Cadangnya aku nak makan yang sedap-sedap lah, cari Indomie juga. Tengok ni kapal yang aku guna ni, dia tengah angkut barang-barang kargo, bawa naik atas guna crane tau, yang semat sekali. Dan transit ni selalu selama 3 ke 4 jam, jadi memang tak keluar jauh pun, just luar-luar pagar pelabuhan Makassar ni je. Sini pun dah macam-macam orang jual, dah tinggal beli je ikut kau punya duit ada ke tak lah.